Saya live dekat sekolah. Okay guys, soalan yang ketiga. Senarai berikut merupakan, ini soalan punya binaan. Yang ini adalah benda yang penting untuk kita baca dulu. Jangan anda skip terus baca kat sini. Silap kita kalau baca soalan. Okay, atas ni, bahagian ni kena baca. Ini teknik menjawab. Jangan malas nak baca. Sebab apa? Ini adalah pengenalan untuk kita memahami latar belakang soalan ni. Senarai berikut merupakan undang-undang Inggeris yang diperkenalkan di negara kita. Okay. Ada Charter of Justice, Charter of Justice 1, Charter of Justice 2, Charter of Justice 3. Okay. Di manakah undang-undang tersebut diperkenalkan? Di mana guys? Di Sarawak dan Sabah, di negeri-negeri Selat, di negeri-negeri Melayu Bersekutu, atau di negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Di sini adalah kita boleh applykan pembacaan SQ3R kita. Soalan kat sini, question. Kita nak tahu di mana undang-undang Charter of Justice ni diperkenalkan. Okay? Di mana diperkenalkan? Kita boleh buat pembacaan aktif dengan membaca, dengan gunakan kaedah reading R. Okay? Di mana undang-undang tersebut diperkenalkan? Charter of Justice 1, Charter of Justice 2, Charter of Justice 3. Di mana undang-undang tersebut diperkenalkan? Kita boleh cari dalam pembacaan kita. Kita reading. Kita ada soalan, di mana undang-undang tersebut diperkenalkan? Kita tanya, di manakah undang-undang tersebut diperkenalkan? So, pembacaan kita akan jadi lebih berfokus. Di manakah undang-undang Charter of Justice tu diperkenalkan? Kita selak buku teks kita. Ni guys. Di mana diperkenalkan undang-undang Inggeris ni? British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri Selat. Ini jawapan dia guys. Okay. Di mana diperkenalkan? Soalan tanya. Sebab itu saya ajar awak sebelum ni pembacaan aktif SQ3R. Kita survey. Lepas tu kita question. Tanyakan soalan. Okay. Kita question. Kita tanyakan soalan dan kita read. Barulah kita dapat jawapan. Di mana diperkenalkan ni adalah question. Di negeri-negeri Selat. Ya, yang dikenali sebagai Charter of Justice Biber. Okey. Ada rakan-rakan yang nak menjawab? Betul, Nur Iman, Cik Zahar, Manina, Aisyah Umairah, Tania. Kerana menjawab dengan tepat. Okey. Okey. Di negeri-negeri Selat. Kita jawab dengan yakin. Okey. Negeri-negeri Selat di Penang, Singapore, and Melaka. Boleh guys? Ini dia soalan bentuk peperiksaan. Okey. Soalan seterusnya guys. Maklumat berikut berkaitan dengan undang-undang yang diperkenalkan di Sarawak dan di Sabah. Okey. Di Sarawak, Sarawak Application of Law Ordinance 1949. Sabah Application of Law Ordinance 1951. Okey. Apakah asas kepada undang-undang tersebut? Apakah asas dia kan? Muka surat 23. Okay, asas dia apa? Charter of Justice, the Common Law of England, okay, the Law of the Federated Malay States,
Act and Ordinance of State Settlements. Apakah asas kepada undang-undang tersebut? Asas kepada undang-undang Sabah Sarawak Application of Law Ordinance. Okey. Kehendak soalan dia apa tadi? Guys, soalan memang kena baca banyak asas kepada undang-undang tersebut. Dia baca, diambil daripada undang-undang yang digubal di England. Piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan negeri Selat diguna pakai. Di Sarawak terdapat The Sarawak Application of Law Ordinance 1949. Menggunakan, ini guys, the Common Law of England. Okay. Di Sabah terdapat undang-undang yang sama disebut Sabah Application of Law Ordinance. Jadi dia punya basicnya, kehendak soalannya ialah asas. Asasnya ialah apa guys? Kita dah baca tadi, kita dah gariskan. Ni dia guys. The Common Law of England. Okay. Common Law of England. Bukan Charter of Justice. Bukan the law of the Federated Malay States. Actually wrong. Act and Ordinance of State Settlements. Salah. Okay guys. The true answer is B. The Common Law of England. Okay. The Common Law of England. Tahniah Siti Balkis, tahniah Siti Umaira, tahniah Nurul Iman, tahniah Vida. Okey. Yang lain jangan tak jawab Saya harap anda jawab sama-sama. Walaupun jawab dalam hati. Jawab dalam hati Okay guys. Soalan seterusnya. Faham Asas dia, basic dia. Jadi memang semua undang-undang ni, undang-undang Inggeris ni dibawa daripada negara abah dia orang. Saya panggil abah dia orang. Negara nenek moyang dia orang. Sebab inilah bukti negara kita dijajah. Bukti negara kita dijajah ialah British mengenalkan undang-undang negara mereka ke atas kita. Inilah namanya bukti penjajahan. Okay? Do you understand, my friends? We go to the next question. Okay? Kalau perasan, okay? Buku ni, soalannya, di manakah undang-undang berikut dilaksanakan? Ada buku dalam buku teks kita. The Law of the Federated Malay State. Federated ni maksudnya persekutuan. Persekutuan. Kalau awak ingat lagi, Federated Malay State maksudnya negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri-negeri Melayu bersekutu. In English we call Federated Malay State. The law of the Federated Malay State. If you understand the Federated Malay State, in Malay we call Negeri-negeri Melayu bersekutu. Atau akronim dia NNMB. Negeri-negeri Melayu bersekutu. So, negeri-negeri Melayu bersekutu, kalau awak masih ingat lagi, awak belajar masa tingkatan 3 dulu, ada Perak, ada Selangor, ada Negeri Sembilan, and Pahang. So, jawapan dia apa guys? Kalau kita nak tengok dalam buku teks, kita boleh tengok gambar. Gambar ni ada dalam buku teks. Gambar ni ada. Gambar dia ada. Dia ada gambar. Sebab tu kita belajar. Ni kita tengok buku. Ni kita boleh tengok gambar. Kita survey. Kita survey. Kita tengok gambar. Okay. This book.
1946. Okey. Buku The Law of the Federated Malay States. Okey. Atau negeri-negeri Melayu bersekutu dalam bahasa Melayunya. Okey. Jadi undang-undang di negeri-negeri Melayu bersekutu ni, kita dah tahu dah. Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Orang putih panggil Federated Malay States. Okay. In Malay, we call negeri-negeri Melayu bersekutu. That is common knowledge lah. Kita kena tahu, guys. Sebab tu kena faham fakta dan juga konsep dalam sejarah ni. Basic ya, guys. Basic. Okay. If you understand this basic, kita tahu negeri-negeri Melayu bersekutu terdiri daripada Negeri Sembilan, Pahang, Perak dan Selangor. Kita akan memilih jawapannya di sini, guys. Perak dan juga Selangor. Kelantan dan Terengganu ini adalah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. So this is not include. Ini tidak include, tidak termasuk. Orang Melayu kena tahu. Inilah cara British mengajar orang-orang Melayu supaya cara-cara membuat undang-undang. British yang mengajar orang Melayu untuk mentadbir negara ini. Do you understand? Saya jadi Kapten Selayar macam cerita Mat Kilau. Okay. Orang-orang Melayu tidak pandai untuk memperkenalkan undang-undang. Sebab itu, kita orang putih perkenalkan the law of the Federated Malay States. Dan jawapannya adalah A, 1 dan 2. Okay? Okay, guys. Itu macam orang putih belagak lah. Orang putih memang belagak. Dia memang cacat power orang putih ni. Boleh, guys? Harap lain okey lah. Saya rasa lain okey lah ni. Okay, guys. Soalan seterusnya. Okay. Soalan ni kita akan apply juga pembacaan aktif dengan menggunakan question. Ini adalah question dan kita akan pergi kepada proses reading untuk membuat pembacaan aktif. Ini adalah soalan. Pilih pasangan betul berkaitan badan dan penggubalan undang-undang. Okey? Berkaitan badan dan penggubalan undang-undang. Okey, badannya Majlis Negeri. Undang-undang digubal di negeri-negeri Selat. Betul ke? Majlis Persekutuan. Okey. Gubal undang-undang di negeri-negeri Melayu bersekutu. Betul ke? Majlis Undangan Negeri gubal undang-undang di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Badan Pengumbal Majlis Tertinggi gubal undang-undang di negeri Sabah. So mana yang betul? So mari kita review juga. Review kita punya nota yang kita buat. Okey. Okey. Ni guys, sejarah penggubalan perlembagaan 1946 di sini. Okey. Undang-undang digubal di negeri-negeri Melayu, negeri-negeri Selat digubal oleh Majlis Undangan Negeri. Negeri-negeri Melayu Bersekutu digubal di Majlis Persekutuan. Okey. Negeri-negeri Melayu tak bersekutu iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu digubal oleh Majlis Negeri, guys. So, ini kita review nota kita. Okey. Alang-alang kita dapat nota, daripada nota ni lah kita boleh gunakan untuk rujuk balik bagi menjawab soalan. Okey. So, kita lihat balik. Mana betul? Okey, Majlis Negeri. Okey, gubal undang-undang di negeri-negeri Selat. Betul tak? Majlis Persekutuan gubal undang-undang di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Ini macam betul je.
Okey. Majlis Undangan Negeri. Okey. Gubal undang-undang negeri-negeri Melayu tak bersekutu, bukan. Dia gubal undang-undang di negeri-negeri Islam. Okey. Majlis Tertinggi Gubal Undang-Undang Negeri Sabah. Kita boleh betulkan dengan lihat balik pembacaan kita. Adakah majlis tertinggi ni gubal undang-undang di negeri Sabah? Kita boleh lihat balik kat sini. Okey. Majlis tertinggi ni hanya di Sarawak. Okey. Di Sabah ditubuhkan majlis undangan dan majlis kerja. Kalau kat Sabah kita guna majlis undangan dan majlis kerja. Kalau kat Sarawak barulah pakai Perlembagaan Sarawak memberikan kuasa kepada badan membuat undang-undang iaitu Kaunsil Negeri gariskan double line atau Majlis Negeri dan juga Majlis Tertinggi. Majlis Tertinggi ni kat Sarawak. Guys. So kat sini saya nak mengajar awak supaya kita maksimumkan penggunaan buku teks. Okay, supaya kita dapat maklumat yang betul dan juga kita review balik nota kita. So apa jawapan dia, everybody? 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 What the true answer? What the true answer? Aisyah Umairah jawab. Nurul Umayyan jawab. Aisyah Umairah jawab. So the right answer is this. B, guys. Okay. Majlis Negeri Gubal Undang-Undang bagi negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Ini salah. Majlis Negeri Gubal Undang-Undang bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Itu guys. Dapat tak? Okay. Boleh Hari ni cikgu plan kita jawab soalan ni. Lepas tu kita masuk bab 3. Okay. Okay guys, tunjuk. Tengok soalannya. Soalan seterusnya. Okay. Senarai berikut berkaitan terma rujukan utama. Terma ni maksudnya perkara yang dijadikan penting. Terma ni benda penting. Terma rujukan utama. Perjanjian Persekutuan 1987. Maksudnya nak buat perlembagaan masa ni korang belajar masa tingkatan 4, bab 10. Bab 9. Okey. Rujukan utama Perjanjian Persekutuan 1987 yang menjadi asas kepada perlembagaan negara pada hari ini. Terma rujukan. Yang ni sebenarnya guys, ada kat mana? Sebab tu saya tekankan pada hari tu, dia ada kat info, ruangan info tu kita kena lihat. Sebab kadang soalan diambil dari situ. Sini guys. Ruangan info ni kita kena lihat. Sebab di sini guys. Ini kita lihat kat sini. 5 terma rujukan. Untuk buat perlembagaan negara kita yang menjadi asas kepada perundangan sekarang. Ini yang dirujuk. Kerajaan Persekutuan yang kukuh. Okay. Menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu. Kerajaan Persekutuan ni apa dia guys? Kerajaan Persekutuan ni awak bayangkan muka yang di-Pertuan Agong. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan juga awak bayangkan Parlimen. Ini Parlimen. Parlimen. Inilah Dewan Parlimen. Buat undang-undang kat sini. Okey. Buat undang-undang di peringkat persekutuan ialah di Parlimen. Nanti kita akan belajar bab 4. Okey, kerajaan persekutuan yang kukuh. Kena kuat. Sebab bawah kerajaan persekutuan ialah kerajaan negeri. Okey. Menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu. Okey.
Ketiga, terma rujukannya ialah menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey. Parlimen adalah mengandungi dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Ini parlimen, guys. Tengok ni parlimen. Dalam parlimen ni, sebelah sini Dewan Rakyat, sebelah sini Dewan Negara. Di sebelah-sebelah je bilik dia. Saya tunjukkan lah sebab saya dah pernah pergi. Okey. Orang pun boleh juga buat lawatan. Okey, terma rujukan ni dia, guys. Okey. Dan juga yang paling penting sekali, kewarganegaraan yang sama. Tak ada rakyat raja dah. Tak ada rakyat British dah. Faham kewarganegaraan yang sama. So guys, kita boleh dari sinilah. Sebab tu guys, ruangan informasi sebelah tepi yang kuning ni kenalah jenguk-jenguk baca. Sebab apa? Soalan boleh ambil daripada sini. Dan ini dia guys, laporan Suruhanjaya Perlembagaan. The report of the Federation of Malaya Constitutional Commission. Okay, inilah kajian ni. Sejarah ni adalah berkait dengan kajian guys. Okay, boleh So saya nak, inilah proses ni guys. Proses. Sejarah ini adalah benda yang berkait dengan kajian. So saya bawa awak mengkaji. Kita sekarang mengkaji buku teks. Kalau belajar sejarah betul-betul lagi, kita kaji dokumen. Okay. Okay guys. Kerajaan Persekutuan yang kukuh, betul. Kedudukan Raja-Raja Melayu. Dan X apa dia? Pendidikan vernakular ada dekat tidak? Tak ada. Undang-undang syariah ada sebut? Tak ada. Agihan ekonomi yang adil, itu memang kita nak. Tapi tak ada. Ni terma rujukan. Terma rujukan. Perkara penting yang jadi yang perlu dijadikan asas. Asas utama. Asas penting. Garis panduan. Tak boleh buat suka-suka undang-undang ni. Dilihatkan 5 perkara ni sebagai garis panduan. Supaya kita tak buat undang-undang suka-suka. Agihan ekonomi yang adil ni memang betul kita nak, tapi tak tepat. Parlimen mengandungi 2 dewan. Saya dah tunjuk ni. Sebelah ada Dewan Rakyat. Sebelah Dewan Rakyat, Dewan Negara. So ini dia guys, jawapannya ialah dengan yakin Parlimen mengandungi 2 dewan. Faham everybody? Syed Zahar betul, Amalina betul. Okay. Berisha Najla, Tania. Terima kasih kerana mencuba. Okay guys. Ini faham tak? Saya ingatkan sekali lagi. Helah soalan kadang ni, kita ruang informasi tu kena baca. Okay. Okay. Line okay Okay guys. We go to the next question. Okay. Sekarang ni cikgu nak menunjukkan betapa berkesannya punctionnya nota kita. Okay. Kita tengok balik nota kita. Rajah berikut menerangkan ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Ada ciri tradisional, ada juga ciri moden. Okay. Apakah perkara X dan Y? Iaitu ciri moden. Tengok balik nota kita. Itu function nota kita. Bila kita baca soalan, kita tengok balik nota kita. What we call review. Review. Kita review balik. Kita ada ciri utama perlembagaan, ada ciri tradisional, ada ciri moden.
Kita review balik ciri tradisional, kesultanan dan pemerintahan raja, agama Islam, bahasa Melayu. Bukan orang Melayu. Kita nak cari ciri moden. Ciri moden ni dia guys. Kita tengok balik ciri moden. Kita review balik. Ciri moden. Okey. Kerajaan persekutuan, sistem demokrasi berparlimen dan juga kewarganegaraan. Kerajaan persekutuan, sistem demokrasi berparlimen dan kewarganegaraan. Inilah 3 ciri moden. Okey. Pemerintahan beraja. Pemerintahan beraja ni adalah ciri apa? Tradisional. Kewarganegaraan. Ini kita boleh jelas. Ini adalah moden. Sebab kita nak kewarganegaraan yang sama. Sebab masa ni kita nak terima orang Cina dan orang India sekali menjadi warga negara, guys. Bagi sebuah negara yang merdeka pada 1957. Okay. Next, demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen ni adalah moden. Okay. Kedudukan istimewa Bumiputera. Itu orang Melayu serta suku kaum di Sabah dan juga di Sarawak. Dan jangan lupa orang asli. Kedudukan istimewa orang Melayu. Okay. Istimewa Bumiputera. Ini adalah ciri apa? Tradisional. Boleh? So, kewarganegaraan dan juga demokrasi berparlimen. Kita tengok nota kita kan? Ini punchline dia kita ambil nota. Nak ambil nota macam tu tadi pun, kita dah boleh menjawab soalan ni. Okay? So, sangat penting ambil nota dengan cara yang bijak. Okay? Penting guys. Ini sebab tu cikgu tekankan proses belajar. Membaca, ambil nota, jawab soalan. Dan kita boleh fly high. Okay? Fly high. Betul Syed Zaha. Baisha Najla betul. Amanina betul. Aisyah Humaira betul. Okay. Ryan Taniah. Okay. Boleh Okay guys, soalan nombor 9. Ini soalan yang basic yang korang kena ada pengetahuan tingkatan 4 sekali sebenarnya. Baca soalan tu elok-elok. Apakah pentadbiran yang memperkenalkan kewarganegaraan persekutuan bagi kerakyatan berikut? Pentadbiran yang memperkenalkan kewarganegaraan persekutuan, nampak ni persekutuan, bagi kerakyatan berikut. Rakyat raja. Okey. Dan juga rakyat British. Masih ingat lagi tak? Apakah pentadbiran dia? Adakah pentadbiran Negeri Selat? Adakah pentadbiran Negeri Melayu Bersekutu 1896? Adakah Persekutuan Tanah Melayu 1948? Adakah Persekutuan Tanah Melayu 1957? Mana satu guys? Siapakah dia? Rakyat raja. Rakyat raja ni orang Melayu yang lahir di negeri Melayu. Yang ada raja lah. Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Okey. Perlis. 9 negeri Melayu. Okey. Rakyat British ni orang Melayu atau rakyat British yang lahir di Pulau Pinang yang tak ada raja lah, tempat yang tak ada raja. Senang nak faham. Pening, Singapura,
dan Melaka, serta mana-mana tanah jajahan British yang lahir di tempat yang tak ada raja, tapi British jajah. Dinamanya sebagai rakyat British. So, dua label ni yang ada pada tahun bila, guys? Soalan tanya pasal persekutuan, saya jawab. So, jawapan pun mesti adalah berkait dengan persekutuan juga. Ini cara ni. So, A ni salah lah. B ni salah. Sebab jawapan nak persekutuan, pentadbiran apa? Mestilah nak pentadbiran persekutuan juga. So, saya dah tinggalkan untuk awak. C ke D? Saya jawab. Everybody, mana yang tak pernah jawab tu boleh jawab. Jawab di mana? Jawab di ruangan chat. Okay, Aisyah, Vishnu, Amanina, Adam Z, Alisha, Maisara, Berisha, Najla, Danish, Dayan, Amsha. Try to answer that question, guys. Everybody. Emilia, Iman, Muhammad Darwish. So, dia kena jadi mata yang alert sikit menjawab soalan ni. Di samping kita memahami kehendak soalan. Okay, guys. So, saya cek apa pilihan jawapan anda. Aisyah, Ryan. Okay. Baru kita pecah otak kita jawab soalan kan. Aisyah, Umairah. Guys, saya dah bagi clue tadi, guys. Saya dah bagi clue. Aku dah bagi clue tadi. Ini Sherif cakap. Aku dah bagi clue tadi. Clue-nya apa? Clue-nya ialah, kau nak tahu clue-nya apa? Clue-nya mudah je. Kau belajar masa tingkatan 4 dulu. Bab 5. Bab 5 kau belajar dulu. Bab 5 tingkatan 4. Apa tajuk dia? Selepas Melayan Union. Jadi British kenalkan kedua kerakyatan ni. Label rakyat raja dan rakyat British. Jadi dalam pentadbiran apa? Dalam Persekutuan Tanah Melayu 1957, kita nak kewarganegaraan yang sama. Oh, kewarganegaraan yang sama. Dah jumpa motif tak? Kewarganegaraan yang sama. Time batuk-batuk ni sedap cakap macam Sherif ni. Okey? Kewarganegaraan yang sama 1957. Jadi D tu kita boleh salah lah. Sebab Persekutuan Tanah Melayu 1957 nakkan kewarganegaraan yang sama. Kau ni semalam. Hari ni aku dah jumpa motif. Besok confirm dah jumpa bukti. Ini bukti dia. Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey.
Kita lihat bukti dia. Bukti. Muka surat 28 nampak ni? Kalau tak percaya. Muka surat 28. Hmm. Kalau kau tak percaya boleh tengok bukti ni. Muka surat 28. Syarif bagi bukti. Bukti. Okey. Sebab apa? Ciri tradisional ni, ciri moden, kita sebut pasal kewarganegaraan. Nampak tu? Okey. Di sini. Dia bagi background. Latar belakang dia, guys. Kewarganegaraan Persekutuan mula diperkenalkan 1948. Okey, mula-mula kita labelkan dua ni. Rakyat Raja dan melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 tu. Sebelum itu, tak dapat pun satu jenis kewarganegaraan yang sama bagi seluruh negara. Tak ada label lagi. Jadi British kononnya dia ajar kita cara nak tetapkan siapa jadi warga negara. Masa 1948 ni rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja. Ada yang rakyat raja dan terdapat juga penduduk yang mendapat kerakyatan British. Rakyat British lah. Sekiranya dilahirkan di Melaka atau Pulau Pinang. Jadi kemerdekaan tanah Melayu dan pembentukan Malaysia melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyatnya. Yang ni jawapan yang D tadi. Perlembagaan Persekutuan 1957. Jangan tak tahu pula. Aku dah bagi korang bukti ni. Ini bukti dia. Oh. Inilah bukti dia. Jadi korang kena faham kat sini. Sebelum ni tak ada pun jenis kewarganegaraan yang kita tetapkan. Kononnya bila British datang, British ajar kita. Selepas Melayan Union 1946 yang mendapat tetangan daripada orang Melayu tu, British perkenalkan satu pentadbiran namakan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni, kita kategorikan rakyat kepada dua. Rakyat raja dengan rakyat British. Faham tak faham? Rakyat raja, rakyat British. Rakyat raja ni siapa dia? Rakyat yang lahir di negeri yang ada raja. Yang saya sebut tadi. Dan juga yang mendapat kerakyatan British. Yang dilahirkan di Melaka atau Pulau Pinang. Boleh tak boleh? Faham tak faham? Simple kan? Biasa saya pun terkeluar ni. Line internet ni kadang naik turun je. Jadi korang faham kat situ, guys. Tenang. Tapi memang kena faham basic kat sini. Boleh, guys? Okay, do you understand that? Okay, tengok betul-betul dengan tenang soalan ni. Okay, supaya kita dapat berfikir dengan rasional. Okay. Everybody, we go to the next question. Tak ada soalan Okay. Soalan ni memang berkualiti. Soalan bentuk peperiksaan. Okay. Yang direka oleh mereka yang ada menyumbang soalan kepada LPM. We go to the next question, everybody. Okay. We go to the next question, everybody. You read the answer carefully. Don't careless. Watch out, guys. Oh, Ryan dah tengok soalan dapat jawapan dah. Maklumat berikut berkaitan dengan pindaan perlembagaan 19. Pindaan perlembagaan Pindaan ni maksudnya kita tambah. Okey, apa maksud pindaan? Kita tambah. Kita ubah. Atau kita kurangkan peruntukan yang ada dalam perlembagaan. Contohnya, okey. Sebelum ni kita tetapkan undi 21 tahun. Sebelum tahun 2019. Rakyat Malaysia boleh undi umur 21 tahun. Bila masuk tahun 2022,
kita dah boleh undi 18. Okey. Sebab pindaan tu dibuat pada tahun 2019 dan dilaksanakan pada tahun 2022. Itu dia. Okey. Jadi itu maksud pindaan, guys. Faham Okey. Pindaan ni kita tambah, kita ubah atau kita kurangkan apa yang ada dalam peruntukan perlembagaan tersebut. Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963. Kata kuncinya 1963 adalah satu peristiwa besar yang melanda negara kita. Apa peristiwanya? Apa semua kena tahu pembentukan Malaysia. Nanti kita akan belajar dalam bab 5 dah silap saya. Bab 5 tingkatan 5 ni. Pembentukan Malaysia. Okey. Apakah faktor yang membawa kepada pindaan tersebut? Apa dia, guys? Pemisahan Singapura 1965. Pembentukan Malaysia 1963. Pembentukan Suruhanjaya Red bila? Tahun 1956. Kita nak merdeka, setahun sebelum merdeka kita buat perlembagaan. Suruhanjaya Red ni kita nak gubal perlembagaan. Kita nak buat undang-undang untuk negara kita. Pelaksanaan pilihan raya umum pertama ni bila? Ini dalam bab 8 kata 4 kita. 1955, guys. Jadi kita main tahun. 1955, 1956, 1963, 1965. Mana yang betul? Jawablah. Dah bagi clue dah. Jawab. No, cuma ada narik ke belakang kan. Ini jawab. Bolak ke depan. Dia pun pemegang. Awak buat. Boleh ya. Bukan dia dah. Awak. Itu bagaimana tu dah menjadi lah tadi. Fitriana jawab A. Macam tu Fitriana. Tak apa, Fitriana kita belajar daripada silap. Jadi guys, jawapan yang sebenarnya B, guys. B. Pembentukan Malaysia. Pemisahan Singapura 1965. Boleh lah. Inilah kronologi kita kena faham. Ya. Itu dia. Boleh Ada soalan tak? Bumi yang tiada rimba, seumpama hamba yang manusia. Hey guys, kebaikan modul ni juga, everybody, contohnya soalan ni. Kita pergi pada soalan subto atau soalan bahagian, kalau dalam peperiksaan ni adalah bahagian A. Okay. Dia bagi kita stimulus kat sini. Ini adalah stimulus dalam bentuk petikan artikel. Kita kena baca, guys. Kita kena baca. Dan kita kena alert. Sebab apa dalam ni ada dia punya clue dia. Sebab itu kita namakan dia sebagai bahan rangsangan. Okey. Perlembagaan persekutuan mengandungi ciri tradisional dan moden untuk menjamin kesinambungan pentadbiran dan kestabilan negara. Ciri tradisional juga adalah elemen penting.
untuk mewujudkan identiti Malaysia dan memupuk persefahaman ke arah perpaduan. Dah, di situ kita baca dah. Soalan nak jelaskan ciri berikut dalam perlembagaan persekutuan. Okey. Ciri tradisional. Okey. Sebab apa guys? Apa yang bestnya modul ni? Sebelah ni dia ada jawapan dia. Okey. Kita boleh ambil apa yang ada di sebelah ni untuk menjawab soalan. Ciri tradisional, kita ada apa? Pemerintahan beraja. Okey. Dan kesultanan. Okey. Boleh guys? Kita boleh jawab kat situ, kita ambil. Kita ambil kat sini guys. Ciri tradisional ialah pemerintahan beraja. Kita boleh salin balik. Ini contoh untuk gunakan modul ni. Tengok sebelah dah ada jawapan dah. Kita salin balik, kita fahamkan. Dan kita buat dalam bentuk ayat yang penuh. Ya, pemerintahan beraja. Okey. Atau kesultanan. Kita buat ayat dalam bentuk ayat yang penuh. Okey. Boleh? Sebab dia nak 3, awak boleh ambil kat sini. Poin seterusnya, agama Islam di bawah kuasa raja. Okey. Selain itu, dia ajar macam itulah, kita buat penanda wacana. Sebab apa? Soalan struktur kita kena jawab dengan ringkas, tak payah panjang-panjang. Selain itu, agama Islam di bawah kuasa raja. Pandai Syah. Okey. Seterusnya, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Terus mat tambah dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera dipelihara. Macam ni guys. Dia bagi kita dalam bentuk poin-poin kat sini, tapi kita jawab dalam bentuk ayat yang penuh kat situ. Okay, ayat yang lengkap. Macam kita jawab exam. Nampak guys? Dengan menggunakan ayat yang lengkap. Ini cara yang perfect untuk jawab soalan guys. Okay, kita lihat kat sini. Ini contoh soalan kebat. Okay. Boleh. Kita kena selalu asah minda kita dengan soalan kebat. Okay. Saya cikgu pun suka tengok soalan kebat. Supaya pengetahuan kita diuji.
Pengetahuan fakta kita diuji dengan kaedah analisis dan kaedah aplikasi dan mencipta. Okey, guys, gabungan ciri tradisional dan moden dalam perlembagaan persekutuan mewujudkan asas pentadbiran yang unik. Okey, kita gabungkan. Awak sedar tak kat sini? Kita ada sistem raja. Kita ada raja, kesultanan. Kita lihat raja Raja. Kita daripada zaman sebelum Melaka lagi. Kita ada pemerintahan beraja. Bila masuk era moden, kita ada raja berperlembagaan. Kita ambil daripada cara British. Kalau ingat, British semasa revolusi keagungan. Saya ingin kaitkan pengetahuan ni. Semasa revolusi keagungan, mereka menjatuhkan Raja James. Raja James ni buat apa? Raja James ni membelakangkan parlimen untuk menggubal undang-undang. Jadi, Raja James tak dapat sokongan daripada rakyat England. Jadi, Raja James telah lari, digantikan dengan anaknya, iaitu Mary dan juga suami dia, William of Orange. Jadi kat situ Mary dan suami dia memperkenalkan satu sistem diambil dari pemikiran John Locke, iaitu sistem raja berperlembagaan. Guys, nampak kat situ? Itu ciri moden kononnya. Okay? British perkenalkan lah. Okay, kita gunakan. Jangan awak salah anggap. Jangan kita ingat moden ni je barat. Moden ni je orang putih. Jangan. Inilah kaedah yang digunakan oleh penjajah untuk menyatakan mereka hebat. Orang putih ni hebat. Sebenarnya kita dah ada tamadun yang hebat dah sebelum kedatangan barat. Okay guys. Inilah penjajahan dalam bentuk minda yang merasakan bila lihat baratnya, barat ni cantik, barat ni hebat, barat ni bagus. Okay. Okay guys. Habis bebel. Gabungan ciri tradisional dan moden dalam perlembagaan persekutuan mewujudkan asas pentadbiran unik dan unggul di negara kita. Beri ulasan anda. Ulasannya mestilah cakap pasal ciri tradisional dan moden mewujudkan asas pentadbiran yang unik dan unggul di negara kita. Nak jawab soalan macam ni guys, kita kena ambil daripada kehendak soalan. Ulasan saya ialah nak selamat, kita ambil sikit daripada kehendak soalan. Okey, ialah gabungan supaya kita tak lari. Kita ambil sikit. Ini yang kita nak kena ulas. Sebab tu kita ambil sikit. Gabungan ciri tradisional dan moden dalam perlembagaan persekutuan saya nak ajar awak pandai sikit. Awak setuju dengan pernyataan ni? Awak tambah perkataan sememangnya. Awak setuju? Sememangnya. Tambah sikit. Kita olah sikit. Kita setujulah benda ni. Dah terbukti pun dekat negara kita. Sememangnya. Telah. Ni tambah. Sememangnya telah berjaya mewujudkan. Ini bagi yang tak ada idea lah nak menulis, nak mulakan macam mana. Telah berjaya mewujudkan asas pentadbiran yang unik dan unggul
di Malaysia. Tubah sikit. Kat situ. Lepas tu baru kita ambil poin yang ada kat sini. Menjamin kesinambungan pentadbiran dan kestabilan. Hal ini terbukti. Saya dapat macam ni. Sebab kenalah banyak baca sikit. Hal ini terbukti telah mampu menjamin kesinambungan pentadbiran dan kestabilan negara. Everybody. Faham tak cara gunakan? Okay. Secara tidak langsung, saya nak ajar awak selain daripada gunakan penanda wacana, selain itu, di samping itu, ini di samping itu, secara tidak langsung, ini saya ajar sikit lah. Ini adalah identiti Malaysia. Ini adalah identiti negara ini. Okey. Ini adalah identiti negara ini. Tambah lagi guys, sambung. Ke arah, saya ambil kat sini, ke arah memupuk persefahaman dan perpaduan. Tak payah tambah, tak apalah, sampai situ okey dah. Okey. Secara tidak langsung dah. Okey. Seterusnya, boleh gunakan penanda wacana. Seterusnya, mampu memupuk kesefahaman ke arah perpaduan. Sebenarnya saya nak ni guys, inilah cara jawab secara holistik. Okey. Maknanya secara holistik ni, saya tak langsung dekat sini dah ada fakta, dah ada huraian, ada contoh sekali. Okey. Jangan takut. Bila kita dah biasa dengan poin-poin yang ada ni, dan inilah dia cara penulisan yang membolehkan awak dapat 4 markah. Okey, gabungan ciri sinar telah berjaya mewujudkan asas pentadbiran yang unik. Okey, berjaya mewujudkan unik di Malaysia. Okey, mampu menjamin kesinambungan, kestabilan negara. 4, identiti negara, memupuk persefahaman ke arah perpaduan. Kadang-kadang perpaduan dapat markah juga. Itu dia guys. Password attendance. Boleh guys? Cara gunakan modul ni. Sekejap saya bagi link kehadiran. Nafaskanlah sakit jiwa kerana ia. Ini guys, link kehadiran.
Nak boleh scan juga. Okay, terima kasih guys untuk kelas pada hari ni. Jangan lupa untuk kelas berikutnya bersama dengan saya. Bye. Terima kasih guys. Wait. Kenapa? Ya, tahu tak? Tak mau lepas kelas, tahu? Aku kat depan rumah kau ni. Tahu? Hmm. Saya je lah. Balik ya. Dia nak balik ke? Macam ni lah. Saya kat depan je lah. Senang. Saya dekat buku depan. Ha. Diorang balik malam lah. Terus agak cuci dah kan? Tak ada apa. Balik je lah. Okay, terima kasih guys. Jumpa lagi.